Okay guys, hari ni kita di Fancy Share Jalan. Kita ada sebuah Mazda CX-5 Okay, so upgrade dia punya Android Player dan juga 360 punya kamera lah. Okay, so ini adalah di bahagian belakang. Alright, so ini di bahagian side mirror belah kiri 360 punya kamera. Jadi kita tengok di bahagian depan dekat mana dia akan letak kuncun punya kat sini lah. Alright, and then side mirror belah kanan kita akan letak kat sini. So kita masuk ke dalam, kita tengok macam mana dia punya hasil lah. Okay, so Mazda CX-5 boleh masuk 10 inci. So ini adalah Android Player dia lah. Kat sini menariknya apa, tengok kereta pun boleh tukar-tukar punya. Nampak? Tak kisah nak kereta apa jenis apa pun semua ada. And then sangat-sangat smooth. Ini pun boleh masuk SIM card punya, jadi tak perlu nak hotspot dan sebagainya. Alright, so kita tengok 360 punya kamera. Nampak? Sharp, cantik ni. Ini di bahagian belakang, ini di bahagian depan lah. Bila kita bagi signal, dia akan keluar macam ni lah. Bila signal ke kiri, dia akan keluar macam ni. Alright, so Android Player mostly semua pun dah tahulah apa yang ada. Kita ada Google Play Store, Google Chrome, lepas tu ada Net, lepas tu YouTube, Waze, Auto CarPlay, Android Auto, semua ada. Alright, so korang geng-geng Mazda yang tak tahu nak pasang dekat mana Android Player dan juga 360 ataupun apa saja aksesori, boleh hadir di Fancy Share Jalan. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi kalau jangan lupa follow dan share untuk konten yang seterusnya. Okay, see you.